Guys, korang kena ingat wajah-wajah ini dan jangan beri undi kepada mereka pada PRU yang akan datang yang telah menyokong perbuatan yang merosakkan masyarakat dengan arak dan mabuk. Saya bukan sekadar nak kempen politik undi siapa, tetapi lebih kepada satu seruan kesedaran kepada rakyat agar tidak menutup mata terhadap isu yang semakin membara dalam masyarakat kita pada hari ini. Isu arak bukan lagi perbahasan teori atau polemik semata-mata. Kita sudah melihat sendiri kesan yang tragis dalam kehidupan sebenar seperti yang menimpa Allahyarham Amirul Hafiz. Kehilangan seorang suami, runtuhnya sebuah institusi keluarga dan penderitaan seorang balu adalah bukti nyata bahawa kecuaian akibat mabuk bukan perkara kecil yang boleh kita pandang enteng. Dalam konteks ini, rakyat kita semua berhak mempersoalkan pendirian pimpinan DAP ini. Apabila terdapat kenyataan yang meremehkan isu arak dalam acara rasmi, mempertahankan penajaan syarikat arak di sekolah dan menentang sekatan penjualan arak, ia memberi gambaran bahawa ada pihak yang tidak melihat isu ini sebagai ancaman serius kepada masyarakat khususnya. DAP sering dikaitkan dengan pendirian yang lebih liberal dalam isu ini. Kenyataan beberapa pimpinan DAP yang direkodkan dalam laporan media menunjukkan kecenderungan mereka untuk mempertahankan kebebasan industri arak walaupun ia bertembung dengan sensitiviti masyarakat majoriti Muslim dan kebimbangan terhadap keselamatan awam itu sendiri. Persoalan yang lebih besar adalah adakah ia benar-benar soal kebebasan atau sebenarnya ini adalah strategi politik DAP untuk meraih sokongan daripada kelompok pemabuk dan pencinta arak seperti mereka. Jika undi pemabuk menjadi keutamaan kepada DAP sehingga sanggup mengabaikan kesan jangka masa yang panjang terhadap masyarakat, maka politik DAP telah kehilangan nilai dan tanggungjawab sebenarnya. Malaysia adalah sebuah negara majoriti Muslim, tidak boleh memandang ringan dalam isu ini. Arak bukan sahaja soal hukum agama, tetapi berkait rapat dengan keselamatan jalan raya, kestabilan sosial dan kesejahteraan keluarga. Statistik menunjukkan bahawa kemalangan akibat pengaruh alkohol tetap wujud dan memberi kesan besar walaupun bilangannya tidak dominan. Kes seperti Amirul Hafiz ini menjadi peringatan penting buat kita semua bahawa satu kelonggaran boleh membawa kepada kehilangan yang tidak mampu digalang ganti. Ia bukan sekadar kisah individu tetapi cerminan kepada kegagalan sistem jika isu ini tidak ditangani dengan tegas dan berprinsip. Oleh itu, rakyat kita semua perlu membuat penilaian yang matang dan berfakta. Siapa pemimpin yang benar-benar memahami keutamaan rakyat? Siapa yang berani mengambil pendirian walaupun tidak popular pendirian itu? Dan siapa yang sanggup berkompromi demi kepentingan politik semata-mata? PRU yang akan datang ianya bukan sekadar penentu siapa yang akan berkuasa tetapi menentu arah masa depan negara kita. Pilihan berada di tangan rakyat, bukan sekadar undi tetapi satu amanah yang sangat-sangat besar untuk memastikan negara kita ini dipimpin oleh mereka yang menjaga agama, menjaga keselamatan dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Kita kena ingat, setiap keputusan yang kita buat hari ini, setiap undi yang kita tik nanti akan menentukan sama ada tragedi ini akan berulang ataupun kita bangkit untuk menghentikannya. Sekiranya anda mengundi Pakatan Harapan dan ataupun Barisan Nasional, kalau mereka bergabung bermakna anda telah memberi undi kepada DAP, bermakna anda telah memberi undi kepada mereka yang menyokong pemabuk dan peminum arak.